Hai semua, selamat sejahtera. Video tutorial kita hari ini bertajuk faktor-faktor kegagalan penentangan masyarakat tempatan terhadap British. Ayo kita lihat soalan untuk topik ini. Soalan untuk topik ini, lengkapkan rajah berikut tentang faktor-faktor kegagalan penentangan masyarakat tempatan terhadap British. Murid-murid perlu melengkapkan rajah tersebut dengan jawapan yang tepat. Ayo kita lihat bersama-sama kegagalan penentangan masyarakat tempatan. Pertama, penentangan bersifat setempat. Ia tidak meluas ke seluruh negeri. Kedua, sokongan rakyat tidak menyeluruh, malah kurang mendapat sokongan daripada pihak istana. Ketiga, dari segi teknologi, senjata British jauh lebih canggih berbanding senjata masyarakat tempatan. Keempat, kelemahan strategi iaitu British menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi kebangkitan masyarakat tempatan. Kelima, British telah berpakat dengan Belanda untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan dan akhir sekali, faktor istana di mana British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Jadi itulah huraian untuk soalan ini. Ingat 6 faktor ini, mesti mudah untuk murid-murid nak jawab soalan ini. Kesimpulannya, kegagalan penentangan masyarakat tempatan terhadap British berpunca daripada penentangan bersifat setempat, sokongan, kelemahan teknologi, kelemahan strategi, British berpakat dengan Belanda dan faktor istana. Semua faktor ini menunjukkan bahawa kekuatan teknologi sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, kejayaan menentang penjajahan memerlukan kesatuan, kepimpinan yang mantap, strategi yang teratur, dan sokongan rakyat secara menyeluruh. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi dalam topik seterusnya.